Okay guys, selamat kembali ke channel saya. Channel yang selalu cerita pasal camping dan juga aktiviti outdoor. Okay, untuk hari ni, sempena kita pergi camping di Kuala Lipis ni, saya berkesempatan juga kita cuba satu kemah baru yang baru kami beli. Dan hari ni kita rasmikan dia. Kemah yang berjenama Mountain Exploring 13.6 keluasan dia. So, kemah ni adalah sejenis kemah angin lah orang panggil, air tent lah. Kenapa dia panggil air tent? Sebab dia punya sistem kali ni, dia punya pole dia tu semua pakai angin. Bukan keseluruhan kemah yang pakai angin, cuma dia punya pole sahaja. Okey, untuk spek kemah ni, dianya berkeluasan 13.6 square feet Okey, kalau ikut ukuran dia, panjang dia ni adalah 380 meter panjang dia ni. Untuk lebar dia pula adalah 360 cm, 3.6 meter lah. So untuk panjang tadi 3.8 meter dan ini dia punya lebar dia tu 3.6 meter. Alright. Dan ketinggian bahu lah, dia panggil kat sini bahu kemah lah Kat sini 142 macam tu lah, 142 cm. Dan untuk ketinggian paling atas ni, ketinggian tinggi dia ni untuk kemah ni, ketinggian dia ni adalah 220 meter. 220 cm, 2.2 meter lah. So kalau kita masuk pun tak perlu tunduk lah. Macam kalau saya tak tunduk lah macam ni. Kita ada banyak lagi ruang So kita boleh pergi duduk kat sini dengan selesa lah. Alright. Untuk material ni adalah 220 G material TC cotton. Teknologi cotton lah, TC. Diperbuat di kilang China. So dia yang kain dia ni kita boleh nampak dia macam kodi tu juga. Ketahanan air, ketahanan hujan ni dia boleh menampung, kalau luaran dia ni boleh menampung sehingga 2000 mm untuk air lah. Untuk hujan ke apa ke 2000 mm sahaja PU dia, PU index dia. Dan untuk tapak bawah, kalau bawah punya PU index dia adalah 3000 mm. So kalau kata hujan lebat, memang nak kena ada satu rainfly lah, ataupun dia panggil apa nama, kita boleh panggil dia fly sheet lah bagi dia kalau hujan lebat sangat, lama-lama dia akan condensation juga. Jadi baik kita ada satu lapisan. Pembelian yang ni tak termasuk, belum termasuk yang tu, dia tak bagi sekali lah, tak ada dalam package dia, hanya dapat kemah sahaja. Kemah ni dia depan belakang dia ada dua-dua lah, ada pintu boleh keluar masuk. So untuk belakang ni dia ada satu akses masuk pintu kecil ni, dan di sebelahnya ada dua tingkap lah. Tingkap ni kita boleh lipat, kita boleh gulung lipat, ataupun kita nak pack pun boleh ke bawah. Sama juga pintu yang ni kita boleh buka, ni kita boleh gulung dia macam ni, dan kita boleh pakai mesh. Ni ada mesh, kita boleh tutup lah kalau kata malam ke ada serangga ke apa ke kan, ada nyamuk ke, so kita boleh pakai mesh ni. Dan pintu yang kedua adalah yang boleh belah sana lah, belah depan, iaitu pintu dia luas. So yang ni pintu dia kecil, mana-mana boleh pakai. So yang ini saya buat belakang lah, sebab dia tak ada resleting untuk kita sambung. Kalau kita beli expansion dia, expansion dia tu yang kita boleh buat sebagai, kita boleh sambung dengan kita nak buat common area, ataupun kita nak buat tempat masak ke apa ke, yang tu kita hanya perlu zip saja, nanti kita sambung. Bolehkan jadikan dia common area untuk masak, untuk lepak apa semua. So yang ni saya letak belakang lah, sebab dia tak ada zip tu. Tapi kalau nak buat pintu depan pun boleh, tak ada masalah. So jom kita tengok pintu depan dia pula. Sebelum tu untuk yang ini ada ini untuk masukkan extension plug, ataupun kita boleh pakai, ni ada dua lubang kat sini, iaitu kita boleh pakai sebagai untuk letak aircon, portable aircon. Kalau kita nak letak portable aircon, ada dua lubang hose, kita boleh pakai dia sebagai satu untuk angin masuk dan satu untuk angin panas keluar. Kita sedut angin sejuk masuk, dan kita keluarkan angin panas. Alright.
So kalau tak pakai, tutup lah elok-elok. Sorry, lupa nak cakap. Kat sini pun ada satu zip. Ni untuk letak extension ke apa ke, plug ke. Kalau kita pergi tempat yang ada plug point, boleh juga pakai ni. Okay. So kemah ni dia ada banyak tingkap. Satu di belakang ada dua, di tepi ada dua, di sebelah sana pun ada dua, di tepi ada empat lah total. Sebelah kiri ada dua, sebelah kanan pun ada dua. Alright. So dia pakai kat sini mesh juga. Sekarang ni kita tak boleh buka. Saya ada tengok kemah yang boleh buka juga. So yang ni jenis yang tak boleh buka lah. Dia just mesh saja. So dalam dia tak ada privacy yang untuk yang tutup tu. So dia just macam ni saja. Bila kita buka, dia terus mesh lah. Mesh cover ni. Kalau kata nak privacy sikit, kita boleh packkan dia. Ataupun kita boleh tutup habis lah. Kalau kata hujan ke, boleh tutup habis. Alright. Okay, untuk side belah sini, dia ada bagi dua TPU punya, ada tambah dua TPU kat ni, apa nama panggil ni, saya tak pasti apa nama dia. So kita boleh buka dia. Kalau kita buka siang tu, nampak cahaya tu masuk banyak sikit lah. Boleh terang lah dalam kemah. Tapi untuk malam punya, kita boleh pakai juga. Boleh je nak buka. Kita boleh tengok bintang ke, nak tengok bulan ke, apa ke. So ini orang kata best jugalah. Tapi dia dua-dua duduk belah sini lah. Belah sana dia tak ada yang ini TPU ni. Okay, jom kita tengok pintu depan guys. Okay, untuk sementara ni saya belum ada rezeki untuk beli expansion dia. Sebab hari tu saya tengok dia habis stok. So saya just beli kemah saja dululah. Dan saya dah tambah beli fly sheet untuk kita tambah dulu sementara dia tunggu dia ada stok nanti, ataupun kita mungkin boleh pakai etap daripada yang macam Kodi tu. So kat sini kita ada resleting, kita boleh sambung dia nanti kat sini. So function dia nanti kita sambung, zipkan dia terus ke depan, panjangkan dia tu untuk kita buat dia sebagai sini common area lah. So ni pintu depan dia ni kita boleh buka. Kalau yang mesh ni kita boleh buka kalau kita tak nak pakai mesh ni. Dia ada bagi satu lagi apa orang kata spare lah. Yang tu full TPU juga, TPU door dia panggil. So kita boleh buka yang mesh ni, nanti kita boleh gantikan kalau nak pakai yang tu. So yang sekarang ni saya pakai yang dia bagi je dulu, mesh ni. Okey. Dan pintu dia ni macam ni lah. So dia tak boleh buka lah pintu dia, memang just kita boleh tutup macam ni. Dan ini. So saya tunjuk dulu contoh, kita boleh ini. Tunjuk contoh yang ini dulu. Okey, mesh dia ni kita tutup. Kalau kata malam nak pakai ni saja pun boleh. So semalam saya tidur pun saya pakai mesh saja sebab saya malas tutup semua, nak bagi best sikit rasa udara segar kat sini. Okey, kalau kita zipkan dia. Okey. Alright. Okey. So ni boleh lah, kalau kata nak tutup full pun boleh. Nak ini pun boleh. Tak nak tutup pun boleh. So kalau kata hujan, kita tutup lah. Kalau hujan, kalau tak pakai fly sheet kan, tak ada lagi dia punya ini, kita boleh tutup full lah. Okay, so kalau kita tutup semua, dia jadi macam ni. Alright. Okay guys, belah luar saya dah review. Jom kita review belah dalam pula guys. Jom. Untuk belah dalam ni, kita dapat macam dua bilik tidur lah orang kata. Sebab dia ada tengah-tengah ni ada satu partition, tapi kita boleh buka juga. Kita boleh pasang ataupun buka je kalau kita tak nak pasang partition ni. Di sini ada zip ni, ada resleting ni. So kita boleh buka lah kalau kita tak nak bagi dia partition, tapi saya biarkan je sebab nanti malas nak pasang balik. Tapi kalau kita nak boleh selak dia ni, kita boleh ikat. So untuk keluasan dia ni kita boleh letak lah. Sini satu katil queen kat sini, tilam queen kat sini. So kat sini pun boleh juga, cuma dia sempit sikit lah kalau kita letak banyak kan. So dia memadai, kita set up macam ni lah, satu tilam, sofa dan
item-item lain tu bolehlah letak mana-mana yang kita nak letak kan. Okay. So di atas ni yang saya tunjuk tadi tu belah luar tu kan. Ni dia ada untuk kita boleh tengok bintang guys malam-malam. So kita buka je ni. Barulah cerah guys. Okay, kita buka ni. Ada TPU cover ni. Tengok bintang ke ataupun siang pun boleh juga. Kalau benda-benda macam ni eloklah kita buka sebab dia bagi nampak dalam kemah ni lagi cerah lah. Okay lah, satu je lah. Alright, dan di sebelah sini pula guys. Ini untuk apa ni guys? Ini adalah sebenarnya untuk kita pasang cerobong asap tu. Kalau kita ada pasang, biasanya kalau luar negara, dia orang kan selalu camping time winter ke apa, dia orang nak pasang apa orang panggil tu, api dalam apa oven tu kan. Boleh letak kayu api. So cerobong asap dia tu ni kita keluarkan dia kat sini lah. Ni saya tak buka lagi lah ni. Dia mungkin kena potong kat sini nanti. Ni kena gunting atau pisaukan dia. Atas dia ada, belah atas dia ni dia ada zip lah. Nanti kita boleh tutup buka. So kita buka dia macam tu. Ini saya tak pasti untuk tali apa. Biarkan dia dulu. Okay. Dan untuk Epo dia ni, inilah dia panggil, sebab apa kenapa dia panggil A10? Sebab dia memakai air pole ni. Pole dia ni pakai angin guys. Ni saya tak pasti dia punya diameter berapa. Sekejap saya check dulu. Diameter dia tak bagi tahu ni. Rasanya dalam 15 kot. 15 cm. Oh dia ni. Ya betul. Untuk ini adalah 15 cm punya diameter dia. Memang okey, memang besar, cukup besar juga. Dan kalau saya pegang satu macam ni pun, jari saya ni belah sana dengan belah sana masih lagi belum berjumpa. Tak tahu jari orang lain boleh jumpa. Kalau saya pegang macam ni pun belum jumpa dia macam ni. Dia besar lah. Okay. Dan tak ada apa dah dari sini. Saya rasa biasa saja dengan normal lah dengan A10 yang lain kan. Untuk korang yang mana nak tanya untuk macam mana nak gantung kipas. Okay. Kemah ni dia ada sediakan tali ni ikut kreativiti korang lah macam mana korang nak gantung. Macam saya pun baru first time pakai ni. Saya gantung macam ni je dulu kipas. Yang ni dua, saya letak sana satu, sini satu dan tengah-tengah satu. Ni sajalah kita letak dia. Dan buat sebagai contoh. Lampu pula, kalau korang pakai jadi cangkuk-cangkuk ke apa ke pun boleh je pakai ni. Tali dia ni boleh regangkan, boleh tak nak regang ni, boleh regangkan lagi kalau kendur. So di sini ada empat sudut. Dia bagi poket poket ni boleh letak barang-barang. Okey. Sini ada dua side lah boleh letak barang. Sana pun ada. Setiap sudut tu ada. Kat sini pun ada. Alright guys. Okay. So korang ikut kreativiti korang lah. Nak atur hias kemah ni macam mana. Macam kami ni, sementara basic ni, kapet pun kami dah order tapi belum sampai lagi. Dan kita order ikut keluasan kemah ni lah. Okay. So kat tengah ni dia tak ada penghadang ke apa ke. So jadi kita boleh pakai kapet yang luas. Kalau yang ada tengah tu kan, ada penghadang tu. So kapet nak kena pakai satu belah sini, satu belah sini lah. Okay. Alright, itu saja yang di dalam kemah yang boleh saya review. Saya pun tak pasti sangat apa nak bagi tahu ni. Alright. Okay guys, boleh tengok lah kat sini kering ni tak ada rasa basah walaupun malam tadi hujan. Alhamdulillah, okay, tak bocor ke apa. Tak ada condensation lagi setakat ni. Okay. Walaupun kita tak pakai lagi rainfly pun belum beli lagi. Yang tu sepatutnya adalah bila hujan lebat. Yang tu supaya tak condensation, tak masuk air dalam ni. Alright guys, itu saja untuk review kemah di dalam dan di luar. Mungkin lepas ni ada penambah info-info menarik, info-info tentang kemah ni nanti saya update lagi guys. Sebelum tu, alright. So untuk bawah ni, ini adalah PVC. PVC ke apa panggil ni? Saya pun tak pasti ni. Jenis tarpaulin ni
Yang ni lah, yang base dia ni lah. Boleh tahan 3000mm PU index dia punya ini. Apa, ketahanan air dia boleh tahan 3000mm. Alright. So kalau kata banjir, rasanya tak masuk air kot, sebab ni pun yang bagusnya ni dia tinggi tau. Ini tinggi. Pintu dia ni tinggi. Oh, dia boleh buka. Oh, ni buka ni lah, tinggi Okey. Saya tunjuk. So kalau kata air datang air setakat biasa-biasa je hujan, tak ni lah, tak masuk dalam lah. Alright, okay guys, stay tune. Kita akan update lagi kalau ada apa-apa info menarik tentang kemah ni. Okay guys, nanti ke depan kita dah tambah nanti atap ke ataupun kita dah tambah flysheet ke. Sementara ini saya akan pakai flysheet dulu nanti untuk kita set up kat depan ni untuk kita masak ke apa ke nanti. Terima kasih kerana menonton video ni. Untuk pembelian kemah ni nanti, untuk yang korang berminat, saya akan letak link di description lah. Alright. Harga, saya ingat harga dalam 3000 lebih macam tu lah. Dan keluasan 13.6 ni. Okay guys, stay tune.